Selamat datang ke Pompei, kota purba yang diliputi abu gunung berapi, membeku dalam masa sejak tahun 79 Masihi. Pompei diasaskan pada abad ke-6 sebelum Masihi, bermula dengan orang Oscan, lalu dikuasai pengaruh Greek, Etruskan dan Samnite. Akhirnya menjadi sebahagian daripada Empire Rom. Pada 79 Masihi, Gunung Vesuvius meletus dengan dahsyat. Debu dan aliran piroklastik menimbus Pompei hingga 6 meter dalam 2 hari, meragut ribuan nyawa dan menghentikan masa. Pompei hilang selama 1,500 tahun sebelum ditemui pada 1592. Ekskavasi sistematik bermula 1748 diintegrasikan oleh Giuseppe Fiorelli. Beliau mencipta teknik tuang plaster untuk mengekalkan bentuk mangsa letusan. Sekarang Pompei menunjuk struktur bandar Rom, forum, kuil, amphitheater, kad mandi awam dan rumah persendirian. Pompei diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak 1997. Projek terkini bukan sahaja memelihara bangunan tetapi juga manipulasi taman-taman purba seperti Taman Hercules yang dipulihkan semula, memberi gambaran penuh kehidupan Rom purba. Pompei kekal sebagai saksi senyap zaman Rom yang hampir dilupakan. Sebuah destinasi sejati untuk menyelami masa, tragedi dan kemegahan masa silam.